Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke video saya yang seterusnya. Hari ini saya ingin menceritakan kepada anda 3 sebab kenapa PRS berbeza daripada pengawas. Pasti ramai yang tertanya-tanya, apa beza ya antara PRS dengan pengawas? Untuk maklumat anda semua, PRS dan pengawas kedua-duanya sama-sama penting. Tetapi peranan mereka saja yang tidak sama. Dekat mana yang tak sama tu ya? Jom bersama-sama saya kita tengok dekat mana perbezaan. Fokus yang pertama adalah PRS memfokuskan untuk membantu, bukan untuk muat-muat kuasa. Berbeza daripada pengawas. Pengawas pastinya mereka perlu memastikan peraturan sekolah sentiasa dipatuhi oleh semua rakan-rakan di sekolah, serta mereka juga mempunyai kuasa untuk melaporkan sebarang salah laku murid kepada guru-guru. Berbeza dengan PRS, PRS pula akan perlu sentiasa membantu rakan-rakan yang mempunyai isu, yang mana mereka sentiasa perlukan memberikan sokongan serta bimbingan awal kepada rakan-rakan yang mempunyai masalah ini. Selain itu, PRS juga akan mengajak untuk rakan-rakan berfikir secara positif. Sebab itulah PRS tidak menghukum tetapi lebih kepada membantu rakan-rakan yang ada di sekolah. Nombor 2, PRS adalah tempat untuk rakan-rakan meluahkan perasaan. Selalunya, rakan-rakan yang ada di sekolah mengalami pelbagai isu sebagai contoh, tekanan pelajaran, masalah dengan kawan, rasa sunyi dan pelbagai lagi. Jadi, peranan PRS pula adalah untuk memastikan dengan mendengar segala luahan-luahan daripada rakan-rakan dengan penuh empati, tidak menghakimi serta menjadi orang kepercayaan kepada rakan-rakan yang ada di sekolah. Sebab itulah PRS ialah rakan yang sedia untuk mendengar segala isu yang akan diluahkan oleh rakan-rakan. Ketiga, PRS pula juga dilatih dengan kemahiran menolong. Setiap PRS yang menjadi PRS di sekolah selalunya akan diajar oleh guru bimbingan dan kaunseling tentang kemahiran-kemahiran tertentu, terutamanya yang berkaitan dengan kemahiran menolong. Sebagai contoh, kemahiran mendengar aktif, cara untuk bertanya dengan berhemah, cara menyokong emosi rakan-rakan, serta pelbagai lagi kemahiran yang boleh membantu mereka untuk membimbing rakan-rakan yang ada di sekolah. Jika mereka tak tahu ataupun mereka tak boleh nak handle sesuatu isu, maka mereka akan merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Sebab itulah menjadi seorang PRS ni bukan sekadar jawatan, tetapi satu amanah yang sangat besar. Okey, jadi secara rumusannya, perbezaan antara pengawas dan juga PRS, pengawas akan fokus kepada disiplin, okey, kemudian kawal peraturan sekolah serta memantau tingkah laku murid-murid di sekolah. Manakala PRS akan fokus kepada kesejahteraan rakan-rakan, menyokong emosi rakan-rakan serta jambatan kepada guru kaunseling jika ada isu-isu yang berat. Okey, jadi setiap peranan ada kepentingan. Tak kisahlah anda PRS ke, anda pengawas ke, ataupun apa saja badan kepimpinan yang ada di sekolah, setiap peranan, setiap badan kepimpinan ada peranan dan kepentingan masing-masing. Yang mana sebagai contoh, pengawas menjaga disiplin sekolah, manakala PRS menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakan-rakan. Jadi sebenarnya sekolah yang seimbang memerlukan kedua-duanya sekali. Jadi, tak kisahlah anda PRS atau pengawas, ayo sama-sama kita bantu rakan-rakan kita mensejahterakan sekolah kita menjadi tempat yang selamat dan seronok untuk berada. Jumpa lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye-bye.